على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah Aidil-Adha yang dimuliakan, pada 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidil-Adha dengan melaksanakan salat sunat Aidil-Adha, melakukan lafaz takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga bergembira menyambut Aidil-Adha dengan saling kunjung-mengunjungi dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Aidil-Adha atau Hari Raya Korban membawa falsafah pengorbanan yang mengajak umat Islam mengamalkan pengorbanan dalam setiap aspek kehidupan. Kerana dunia ini adalah tempat ujian yang memerlukan pengorbanan berterusan untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yang bermaksud, Dialah yang sudah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah Aidil-Adha yang dimuliakan, sebagai hamba, umat Islam dituntut untuk mengorbankan sekehendak nafsu jika bertentangan dengan perintah Allah. Lalu inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup untuk menyembelih anaknya walaupun selepas itu diganti dengan kibas. Keredaan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu, dan sebelum Siti Hajar yang tidak berbelah bahagi bukanlah sekadar taat dulu, tetapi keyakinan bahawa perintah Allah Azza wa Jalla mesti didahului dan dipatuhi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aidil-Adha atau Hari Raya Haji juga dirayakan bersama dengan perhimpunan umat Islam di Makkah menunaikan ibadat haji. Falsafah haji mengajar kita untuk sanggup mengorbankan harta demi perjalanan, penginapan dan bayaran lain semata-mata untuk meraih keridaan Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan harta yang dibelanjakan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang bermaksud, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Ibadah korban juga turut menjadi simbol kepada kesediaan kita untuk mengorbankan sebahagian daripada harta milik kita bagi berkongsi rezeki dengan fakir miskin atau golongan yang memerlukan. Konsep pengorbanan yang dibawa melalui Ruh Aidil Adha ini perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Ibu bapa berkorban dalam didik anak dengan nilai agama. Anak berkorban dengan memuliakan ibu bapa. Golongan muda berkorban dengan menghormati yang lebih tua. Pelajar berkorban menuntut ilmu. Masyarakat berkorban demi kesepakatan. Pemimpin berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita semua berkorban apa sahaja demi ketaatan kepada Allah yang Maha Esa. Bahkan kemuncak pengorbanan mempertahankan negara dengan nyawa kita sekiranya diceroboh oleh musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hakikatnya pengorbanan yang sebenar tidak hanya melibatkan harta semata-mata, tetapi ia juga melakoni pengorbanan masa, tenaga, perasaan dan bahkan ego diri. Dengan pengorbanan yang seimbang, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih mulia di samping meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, gunalah peluang untuk bertakbir selepas salat fardu, iaitu takbir muqayyad yang boleh dilakukan bermula selepas masuk waktu subuh 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, sehingga terbenam matahari hari Tasyrik 10 sehingga 13 Zulhijjah. Kita juga disunatkan bertakbir tanpa terikat dengan waktu salat, takbir mutlak atau mursal. Bermula pada malam Aidil Adha sehingga imam mengangkat takbir salat hari raya Aidil Adha. Beberapa pengajaran boleh diambil melalui khutbah pada hari ini. Antaranya, yang pertama, kehidupan di dunia adalah medan ujian yang memerlukan pengorbanan berurusan untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam perlu dihayati sebagai teladan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah korban perlu diamalkan agar kita sentiasa terdidik untuk mengorbankan harta demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang munkar supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta menjalankan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan hewan korbannya. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagian daging korban walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin dan baginya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat serta dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban yang mulianya juga tidak boleh dijadikan upah kepada petugas korban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية ودبر هذه البلاد الإسلامية تبرهني فدخول بقية السلطان فهم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله الشاه ابن المرحوم سلطان حاج أحمد الشاه ولسمو ولي العهد كما ولي فدخول كلية الحكومة Faham
أبو حسن إبراهيم علمشة ابن أسد بن عبد الله عين الدين المصطفى بالله. Ya Allah, kurniakanlah kepada kemaluan kita bagi kita sultan faham yang kami kasih dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah bagi kita pada jalan yang lurus. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك الزيارة وصلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا فهم خاصة وبارزية عامة وسائر بلاد المسلمين السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا ربي إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.